Tu kata, oh berat. Sebab tu mulai hari ni jangan kita anggap satu-satu benda sunat, jangan lagi kita jawab, alah ustaz, sunat je pun tak buat tak apa. Dia kata tak, kita kena fastabiqul khairat, berlumba-lumba dalam kebajikan. Lepas tu kata guru kami, yang wajib sikit je Allah wajibkan atas itu, tapi yang sunat banyak. Semayang wajib 5 je, yang sunat berapa banyak, sampai orang buat buku 100 solat sunat lah kan. Kita dalam semayang kita tu pun banyak benda-benda sunat kita boleh buat. Lepas tu Syekh Nuruddin sampai karang sebuah kitab namanya La Tahkiran, jangan kamu memandang remeh sekecil-kecil amalan. Kata guru kami Syekh Nuruddin, dia kata contoh daripada kita berdiri nak turun rukuk, sunat je angkat tangan tu, Allahu Akbar. Walaupun sunat buat, mungkin dengan sebab sunat pahala tu kita buat tu kita dapat selamat, kita nak pahala kita banyak lagi. Jadi bila pahala menimbun, walaupun mungkin ada orang ungkit pasal kita, bagi banyak lagi pahala kita, selamat kita. Kemudian bagi buku catatan kan, dapat daripada kanan selamatlah masuk syurga, dapat daripada kiri kena masuk neraka dulu. Ada orang kanan tak dapat, kiri tak dapat, tengok tak ada. Dia tengok orang lain semua dapat dah. Oh aku tak dapat kot, aku special kot, special tok pun kata. Datang kot belakang. Buku tu datang kot belakang. Noh, kot belakang. Mana apa kot belakang? Duduk dalam neraka selama-lamanya. Na'uzubillah. Itu kafir kan? Itu buku catatan. Habis dah tu, lalu pula titian sirat. Titian sirat pula Nabi kata macam-macam rupa. Ada yang slow, terhege-hege macam kura-kura. Ada yang laju sempatah kilat. Ada yang macam kuda, ada yang terbang, macam-macam gaya. Kalau kita dengar keadaan titian sirat tu, Nabi kata sehelai rambut dibelah 7. Balik ni try lah tengok. Ambil rambut kita pendek, ambil rambut bini kita panjang sikit kan, tak payah belah 7, cukup selai tu, ikat mata tepi ni, ikat tepi ni, tu lalu atas tu. Tengok nak boleh lepas tak lepas. Nak jadi kok mana macam mana nak lalu. Nabi kata titian sirat tu seperti selai rambut dia belah 7. Sahabat tanya dah Nabi, macam mana nak lalu? Kata kalau dah tu seorang pun tak lepas tu. Nah, Nabi kata macam mana kamu jalan di dunia ni? Dengan kaki, begitu juga Allah boleh jalankan kamu ni atas titian sirat. Nak maksudnya yakin kepada Allah. Kalau kita benar yakin pada Allah, walaupun dengar bunyinya macam tak logik, tapi kalau Allah kata boleh, tetap boleh. Tu duduk kat dunia ni. Itu sebagai pemahaman kita duduk kat dunia ni, buat apa pun yakin dengan Allah. Kan? Kita nak buat kerja-kerja agama ni, nak buat ceramah, nak buat ini, kadang-kadang macam-macam hal. Isu tauliah, isu ini, isu tu. Nanti kang orang jemput ustaz ni orang ramai tak? Contoh. Dengan ni kang tekang situ. Buatlah asal benda tu baik. Allah puji tak benda ni? Puji. Nabi suka tak? Suka. Jalan. Kan? Kadang kita nak kutip dana untuk buat bina surau, bina masjid. Kutip tak? Tak salah. Malahan minta maaf cakap, pengalaman saya berdakwah lah, saya kuliah beberapa tempat, pengalaman saya tengok masjid-masjid ataupun surau yang dibina hasil daripada sumbangan orang ramai, selalunya, minta maaf cakap, selalunya lebih imarah daripada masjid yang dibina, disiapkan terus oleh pihak kerajaan atau sebagainya. Bukan kata tak elok pihak kerajaan buat, tak, tapi nak ceritanya sebab sumbangan orang ramai itu barakah, keberkatan. Malah kita tengok kisah Nabi kita pun bina Masjid Quba dengan tangan Nabi sendiri, gotong royong sama-sama. Kan, semangat merewang, semangat bergotong royong. Kan, orang dulu-dulu panggil kalau kenduri kenara ada rewang. Dan ni benda tu makin kurang lah. Sebenarnya itu bukan sekadar adat biasa, tapi ada simbol agama di situ, ada isinya di situ. Itu yang Nabi kita nak ajar. Apa yang saya nak cerita semua ni, masa pun dah tak banyak ni, dah tinggal berapa minit tak tahulah. Sekejap lagi dapat surat kedua pula. Habis dah titian sirat, lepas tu barulah nak minum air telaga Kausar Nabi. Ni kita nak sambung balik kat hadis tadi ni. Nabi tunggu situ. Aku tunggu ikhwan aku ni, saudaraku ni dekat telaga Kausar. Habis dah ni. Habis timbang, habis titian sirat, habis buku catatan, habis dah. Tinggal lagi nak minum air telaga Kausar Nabi. Kalau dapat minum air telaga Kausar Nabi ni, masuk syurga. Siapa yang diharamkan daripada minum air telaga Kausar Nabi ni tak dapat nak masuk syurga. Mana sikit lagi, kan?
Sampai-sampai dah selesai. Mana yang selesai ni pun bukannya calang-calang orang ni yang boleh lepas ni. Sebab dia lepas ni, timbangan dia lepas, kan, titian sirat dia lepas, semua dia lepas. Mana ni, ini bukan calang-calang orang ni, hebat ni orang ni. Tu yang kata wajah bercahaya, tangan bercahaya. Bukannya kaki disko ni, kaki masjid dah, kaki solat, kaki apa semua dah, kaki buat benda baik dah ni. Sampai-sampai dekat situ Nabi pun panggil, halumma, halumma, mari sini minum air telaga Kausarku. Fayuqal, dalam hadis kata ada yang berkata, setengah riwayat kata yang berkata ni malaikat pun berkata, innahum baddalu ba'daka. Ceritanya malaikat tahan sebahagian daripada mereka yang Nabi panggil untuk minum air telaga Kausar. Nabi kata, halumma, halumma, mari minum air telaga Kausar. Ingat poin saya sebut tadi, ceritanya orang ni dah lepas bermacam-macam tapisan tadi, dan wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya, burrah muhajjalin, bekas ambil uduk. Mana ni dia bukan orang biasa. Ini geng solat dah ni, geng masjid dah ni, geng mengaji dah, geng pondok lah, geng maulid lah, semua geng-geng bagusnya. Kenapa? Geng bagus dah. Sampai-sampai malaikat sekat sebahagian daripada mereka. Malaikat tahan, sebahagian lagi malaikat lepas. Bila Nabi tengok begitu, Nabi tanya, kenapa kamu sekat umat aku daripada minum air telaga Kausarku? Ini yang malaikat jawab, innahum baddalu ba'daka. Kata malaikat, mereka itu, wahai Rasulullah, mengubah apa yang engkau suruh setelah ketiadaanmu, wahai Muhammad. Setelah engkau tak ada, mereka ubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Berlaku tak zaman kita hari ni? Betul tak? Nah, kuliah agama halal, bukan zakat halal, benda baik. Nak menyedarkan umat, tapi disekat, tak kena itu, tak kena ini. Kan? Betul. Okey, kita ada yang jawab juga. Dia kata, okey, kita buat tauliah ni bukan apa Ustaz, untuk kita nak sekat ajaran sesat. Dalam buat tauliah bersepah ke ajaran sesat? Kan? Tak, kita nak pantau Ustaz, tak apalah, baguslah pantau, tapi tengoklah kalau Ustaz tu cakap benda yang betul, ada kitabnya apa semua, permudahkan, jangan bagi payah, permudahkan. Ustaz pula ada tauliah, Ustaz datang jabat, saya sign, saya pun dah dengar kuliah Ustaz semua okey je, settle lah, permudahkan. Apa nak buat payah? Prosedur itu, prosedur ini, nampak? Nak permudahkanlah urusan yang baik, yang Nabi suka, yang Allah suka. Tiba-tiba barang yang maksiat persusahkan. Yang ni syarat kena ada ni, ni syarat ni, syarat ni, syarat. Bagi dia jadi payah. Tu kita gunalah apa yang kita mampu. Kita tak ada kuasa pusat, kita ada kuasa negeri. Gunakan kuasa negeri. Kan? Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Cegahlah mungkar itu dengan kuasa yang ada pada kamu. Kemampuan kita ada. Tak payah kata pemimpin besar ni kita tokek kedai, pekerja kita tak pakai tudung, pekerja kita tak solat, pekerja kita pakai seluar pendek. Kita bagi tahu staf kita, mulai hari ni, mulai esok datang kerja tutup aurat. Kalau tak, hari ni last, ambil gaji balik. Pertegah kan, baru dapat menegakkan syariat. Alah Ustaz, kalau dia pakai pun bukan dia ikhlas tu, dia pakai sebab takut kena buang kerja. Ikhlas tak ikhlas itu urusan Tuhan dengan dia. Sebab barang ikhlas duk dalam hati, bukan duk kat luar. Kita bukan boleh ukur orang. Tengok muka, tengok muka pun tak ikhlas, macam muka hang ikhlas tak? Nak dia benda duk dalam hati, tak usah bahas, tu biar Allah urus. Nah, paling-paling tidak dengan ketegasan kita, syariat agama dapat ditegakkan dalam kuasa yang kita ada. Gunakanlah sebaik yang mungkin. Ini amanah Allah. Itu baru tokek kedai, ikutlah yang lain-lain pula. Sampailah yang paling atas punya jawatan ke apa ke, tak kira lah. Tu. Nah, kemudian benda yang haram jangan dihalalkan. Ini yang haram dihalalkan. Sehingga malaikat kata mereka itu siapa ni? Yang wajah bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, nak ceritanya dah lepas habis titian sirat semua lepas dah. Tiba-tiba malaikat sekat, malaikat kata innahum baddalu ba'daka. Mereka mengubah apa yang engkau kata setelah ketiadaanmu, wahai Rasulullah.
Bila Nabi dengar begitu, apa jawab Nabi? Ini yang masa guru kami baca hadis ni kat kami, meremang bulu roma saya masa kami di pondok. Apa jawab Nabi? Fa aqulu, maka jawab aku, kata Nabi, suhqan, suhqan. Apa makna suhqan, suhqan? Pergi berambus, jangan minum air telaga Kausar tu. Allah. Tuan-tuan, orang ni siapa ni yang saya cerita ni panjang-panjang tadi ni? Muka bercahaya, tangan bercahaya, bukan kaki dandut, kaki masjid dah, kaki semayang dah, bagus dah. Tiba-tiba dia mengiyakan benda yang haram dan menyekat benda yang halal. Sampai-sampai Nabi kata, suhqan, suhqan, pergi berambus kamu, jangan minum air telaga Kausar. Allah. Tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada yang lebih pedih hati ni melainkan kalau Nabi kata kita pergi berambus. Allah. Ayah kita, mak kita halau kita daripada rumah pun pecah dah hati. Kamu pergi berambus, jangan balik dalam rumah aku. Aku tak nak tengok muka hang. Meluat aku, menyampah aku. Kalau mak ayah kita cakap macam tu dengan kita, jadi macam mana? Allah pecah hati. Ini Nabi, ini Rasulullah. Dan kalau Rasulullah tak bagi kita minum air telaga Kausar, siapa lagi yang boleh tolong kita? Apa lagi yang boleh nak dapat kita nak masuk ke syurga? Padahal orang ni sikit lagi bahagian dia. Nak ceritanya, Islam ni bukan ambil sikit-sikit. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu sempurna. Jangan ambil bahagian semayang saja ikut Islam, bahagian lain tak payah ikut Islam. Datang semayang subuh berjemaah bagus dengan jubah serban, kayu sugi celah telinga sampai 2 tu. Gitu. Tasbih tak main pegang tangan dah. Sarung atas leher tu kot. Besar-besar bola pimpong. Hendak macam Tok Wali tengok. Dahsyat, hebat. Baguslah, tak ada masalah. Kan? Tiba-tiba habis semayang subuh nak pergi jogging kat luar, selah pendek separuh peha. Haji, tadi kan semayang subuh. Tadi solat, sekarang jogging. Macam mana tu? Tak boleh tengok rancangan televisyen. Dalam tu lah ada ceramah agama, dalam tu juga ada joget-joget, buat maksiat. Mana boleh? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Benda wangi campur benda busuk, jadi wangi ke jadi busuk? Kita baru beli sabun, ni nak lah, jangan risau, ustaz dah tengoknya kali dah kan. Kita beli sabun, baru dalam plastik ni, sabun buku. Kita pun buka, baru nak mandi, licin sabun terlepas masuk dalam lubang jamban. Lubang jamban pula bukan rumah kita, R&R. Fahamlah, R&R bukan cuci sangat kadang-kadang. Nah, tengok topok tarik dalam tu. Tak lama mana, 2 minggu dah duduk situ. Jatuh sabun dalam tu. Gamak tak nak ambil alik, cuci-cuci sabun. Kita ambil alik, kita basuh kan tak basuh. Tapi gamak dah ambil alik, basuh. Tonyoh, siapkan muka Tonyoh. Siap nyanyi. Tak ada. Kita tak usah beli sabun lain lah. Apa? Kan sabun tu wangi, kan sabun tu bersih, suci. Masukkan bersih dah lah kalau masuk. Tak, sebab dia dah masuk dalam lubang taik. Benda baik campur dengan benda tak baik, dia takkan jadi baik, dia jadi tak baik. Kita masak melewang kenduri, 10 ekor ayam duduk dalam kuali, duduk gaul. Tiba ada tikus tengah bergaduh atas tu. Berapa gaduh? Rebut Perdana Menteri tikus. Gaduh Perdana Menteri tikus. Bukan orang tikus tu. Dia gaduh, salah satu jatuh. Jatuh masuk dalam kuali. Ada 10 ekor ayam, seekor je tikus. Boleh makan tak? Tak apa, seekor tikus je. Tengok bagi jamu orang makan, jelir gitu ekor dia. Ni apa? Mi kot? Mi apa? Mi ekor tikus. Tak gamak, jadi rosak habis. Gitulah. Jadi gunakanlah apa yang kita ada, kemampuan yang kita ada untuk bawa kebaikan. Kalau tak boleh bawa kebaikan kat diri sendiri, bawalah kebaikan untuk orang. Kan? Macam inilah kita. Kalau kita orang cakap tak nak hadir pun majlis ilmu gini, paling tidak jangan sampai benci majlis ilmu. Bantulah apa yang boleh bantu, sebarkan, viralkan. Kan? Ini dah lah tak datang, sekat pula, potong banner pula, macam-macam ada orang jenis. Kena macam tu kan. Jadi kita begitulah. Supaya kita ni menjadi umat yang dikasihi oleh Rasulullah SAW, barulah Nabi menggelar kita sebagai ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Moga-moga
dalam lafaz ummati Rasulullah itu terkandung nama kita, insya Allah. Bila dah insya, itu tanya dah habis. Dah tu. Tengok muka macam nak lagi je Ustaz. Mudah tu kan. Saya nak balik banyak simpang ni. Jadi insya-Allah kita jumpa lain kali lah. Insya-Allah ni mungkin bukan kali yang terakhir. Mungkin kita akan bersama lagi di waktu yang lain, di hari yang lain insya-Allah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Lagi-lagi lebih orang yang lebih alim daripada saya yang berada di hadapan saya ataupun pemimpin-pemimpin masyarakat, saya mohon maaf. Apapun yang kita kongsi dan sampaikan ini untuk membawa umat mencintai Rasulullah dan mengikuti akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.